Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Safira Kafri binti Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Pak Ahmad DEA 4295. Saya akan menerangkan 5 ciri murid sejahtera. Yang pertama ialah beradab, di mana sebagai seorang murid perlu berbudi bahasa, berakhlak mulia dan bertanggungjawab dalam melakukan apa-apa sahaja tindakan. Yang kedua ialah berilmu, di mana murid perlu berfikiran kritis dan kreatif serta mampu mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan seharian. Yang ketiga ialah berkemahiran, iaitu murid perlu menguasai kemahiran praktikal, insaniah dan kemahiran masa hadapan. Yang keempat ialah berdaya tahan, di mana murid perlu cekal dari segi fizikal dan juga mental serta emosi dalam menghadapi cabaran dunia sebenar. Dan akhir sekali yang kelima iaitu berkeyakinan. Murid perlu yakin diri, berani mencuba dan juga berpegang teguh kepada rukun negara. Impaknya, dengan ada 5 ciri murid sejahtera ini dapat melahirkan murid yang aktif dan berketerampilan, di mana murid yang berkemahiran dapat menyertai pelbagai aktiviti kokurikulum, pertandingan dan program sekolah dengan cemerlang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.